Dan option yang ketiga untuk bantu orang obes turunkan berat badan adalah dengan menggunakan meal replacement. Berbanding pembedahan bariatrik dan juga ubat cucuk seperti Ozempic, meal replacement jauh lebih praktikal dan lebih mampu milik. Konsep dia simple, kita gantikan lunch ataupun dinner kita yang berkalori tinggi ni dengan meal replacement yang jauh lebih rendah kalorisnya. Meal replacement ni dia lebih mudah nak track calories, lebih senang nak kawal portion dan yang paling penting, dia boleh bantu kita ubah tabiat makan secara beransur-ansur. Dari segi kos bergantung kepada jenama, meal replacement jatuh di antara 300 sehingga 400 ringgit sebulan, jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan injection ataupun pembedahan yang beribu-ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, saya pun menggunakan meal replacement daripada Medishake ni dan saya telah hilang 13 kilo dan maintain otot-otot saya. Disclaimer guys, Medishake ni menggunakan formula saya sendiri, dia rendah kaloris, tinggi protein dan fiber dan juga dilengkapi dengan multivitamin dan probiotics. Medishake ni juga dihantar ke third party lab test untuk jamin quality control dan untuk check untuk heavy metals. Jadi kita boleh konsum setiap hari tanpa ragu-ragu. Kalau anda nak cuba Medishake ni, anda boleh tekan link di bawah ataupun anda boleh scan QR code ni sekarang. Jadi guys, tak kisah option mana yang anda pilih, semua option ni membantu kita berada dalam kalori defisit. Gabungkan dengan sedikit aktiviti harian di antara 2000 hingga 3000 langkah setiap hari, maka berat badan kita pun akan mula turun. Jadi guys, bagi tahu saya dalam komen di bawah, option mana yang anda lebih prefer.